bagaimanakah level orang Melayu pada hari ini? Kita berada di status yang mana? Bagus ke, tak bagus ke, dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi agama, dari segi identiti, dari segi sejarahnya. So kita nak tengok sejauh manakah kedudukan orang Melayu pada hari ini. Dan realitinya, mungkin kalau dulu kita berkuasa, kita dulu adalah kerajaan, kita dulu adalah berada di posisi yang tinggi lah kan, dihormati, mengamalkan Islam dengan baik, mengamalkan itu dan ini, dihormati dunia. Tapi realiti yang sekarang ni, realiti ni maksud dia hakikat sebenar dia dah down, dah menurun. Jadi ini pandangan saya dan anda boleh berbeza pandangan dengan saya, sebab ada orang melihat bahawa ada raja-raja Melayu masih lagi dalam perlembagaan, ada Hak 153, ada MARA, ada MRSM, ada UiTM, ada peruntukan untuk orang Melayu, ada sistem zakat, ada masjid, boleh azan. So kat mana yang jatuhnya kedudukan orang Melayu tu? Jadi kita boleh bahas panjang berkenaan dengan membincangkan persepsi dan realiti situasi orang Melayu. Tetapi berdasarkan pemerhatian saya, berdasarkan apa yang saya buat konten, respon-respon orang, masing-masing merasakan kedudukan keadaan yang semakin teruk lah bagi orang Melayu ni. Antaranya adalah bagi saya ada banyak faktor. Antaranya adalah faktor akhir zaman lah kan. Faktor akhir zaman ni maksud dia orang lain kan, agenda pihak luar, pihak asing. Memang dia tak boleh tengok orang Islam membangun, dia akan rosakkan orang Islam. Kalau dahulu mereka menyerang dengan ketenteraan, mereka menjajah, mereka jajah lah kan, dengan ketenteraan, bom, apa semua. Tetapi selepas satu tempoh mereka berkata bahawa kalau kita terus dengan ketenteraan, kita akan gagal. Jadi apa pendekatan yang mereka gunakan seterusnya adalah melalui soft power, melalui media, filem, hiburan, artis, LGBT, pemikiran songsang, liberalism, feminism. Jadi benda-benda tu kita tak anggap dia sebagai ancaman.